Hai kawan-kawan, selamat datang ke video Faris Channel. Untuk hari ini saya nak ceritakan tentang sekolah saya dan apa yang ada kat dalam sekolah saya. Okey, jom kita pergi. Okey, kat sini pula pintu untuk masuk sekolah ya. Okey, ini adalah tempat yang pengawas bertugas. Okey, untuk jaga sama ada murid awal atau lambat dan buat spot check. Okey, jom kita pergi kat tempat seterusnya. Okey, kalau kat sini pula tempat baring pun dengan tempat untuk masuk. Okey, ni kawasan pintu masuk ya. Okey, inilah tempat tu kita tengok badge. Okey, kita pergi ke tempat seterusnya. Okey, kat sini pula tempat atau pemandangan tengok pandangan sekolah. Okay, tempat ni kalau korang nak buat lepak pun boleh waktu rehat. Okey, waktu rehat korang biasanya datang sini lah. Okey, kita pergi ke tempat seterusnya. Okey, kalau kat sini pula kelas ya, tempat yang murid untuk belajar. Okey, tempat ni lah tempat teman ni berilmu. Okey, ni untuk korang masuk kelas ya, kita tentu kat kelas korang. Okey, kita pergi ke tempat seterusnya. Okey, kalau kat sini pula, ini pula tempat pertandingan. Okey, ni lah tempat untuk korang menari. Okey, ni dekat pentas ya. Okey, kita pergi ke tempat seterusnya. Okey, kalau kat sini pula perpustakaan. Okey, tempat ni lah sesuai untuk korang study dengan baca buku untuk menimba ilmu, sebab membacakan jabatan ilmu kan. Okey, kita pergi ke tempat seterusnya. Okey, kat sini pula padang bola ya, depan sekolah ni. Okey, tempat ni untuk khas untuk korang buat aktiviti macam-macam ke dah. Aktiviti beriadah, bersukan dengan seni aerobik, macam-macam lah korang boleh buat. Waktu PJ pun boleh. Jom kita teruskan. Okey, kalau kat sini pula tempat lalu guru ya. Okey, tempat ni lah untuk korang masuk kelas. Okey, ni kawasan koridor ya. Okey, tempat ni korang tak boleh lalu lah waktu cikgu tengah datang, sebab nanti aku kena denda. Okey, jom kita teruskan. Kita dah keluar. Okey, ni pintu masuk. Ni pintu keluar sekolah ya. Okey, ni lah tempat tu korang mulakan mata desa. Buat aktiviti mata desa pun boleh dekat kawasan jalan raya ni. Okey, sampai sini je video kita ke dah. Kalau ada dia nak lain video gacha lain, ada boleh layan kat YouTube, TikTok, kat mana-mana je dia boleh layan. Tengok je, datang ke video channel Faris Channel. Okey, sampai sini je video kita. Okey dah. Bye semua, bye. Assalamualaikum, terbaik. Yes.